Okay Tuan, apa perasaan nak belajar dengan Tuan Adhika hari ni? Perasaannya memang saya tak sabarlah sebab hari tu dengan Tuan Andika tu saya just WhatsApp je. So dia adjust sikit dekat saya punya TikTok ads tu. So sales saya dia naik balik lah. Jadi dengan Tuan Andika ni saya nak check untuk produk baru. Jadi yang ni semua idea daripada Tuan Andika lah. Produk baru tu saya tak boleh cakap kat sini lah. Assalamualaikum tuan. Sihat? Alhamdulillah. Apa saya Muhammad. Okay. Saya Muhammad Ajmin, saya daripada Entech Industrial Supply dan saya kebanyakannya jual barang-barang pest control dan barang-barang hardware lah. Masalah saya start dekat JMB. Start teruk kat JMB dengan content delivering lah. Dua tu masalah paling besar saya dengan TikTok Ads Manager. Dah pergi banyak, bukan dah pergi lah, saya dah beli buku tu semua banyak. Tapi mostly founder tak macam Tuan Andika sebab diorang terlalu hard selling. Cakap pasal ads 5 minit, lagi 30 minit duk cerita pasal dia. Tuan Andika dia jujur dan straightforward and dia all out. So dia kata, bila dia kata tak okey, dia memang tak okey. Kalau dia kata okey, okey. So apa yang dia ajar tu bagi saya genuinely jujur lah sebagai seorang mentor. So, kalau nak one on one, best kan? Dia punya journey macam mana? So, ni harga dia. Okay, so baca kisah kat bawah untuk register one on one bersama saya. Sebab nama apa yang kita letak dekat nama showcase akan menentukan SEO orang. Sebab bukan semua orang akan tahu besi motor pagar ni bagus lah. Cuma tuan kena tulis benda yang tagline. Contoh spray hilang karat. Contoh hilang karat. Terus keluar produk tuan dekat depan ni. Senang lah. Tadi tuan kata betul lah Tuan Dika. Saya terlepas pandang. Kalau tukar dekat showcase je, insya-Allah dah meningkatkan sales lah. So kena faham, apabila kita ada kempen dan kita letak contohnya kempen, okay, contoh zero lipas tuan. Zero lipas tuan ni tuan dah lama tak sentuh kat situ. Tuan biar gitu je. Dan bulan ni kita buat offer raya. Siapa yang beli tu dapat free repellent dan tukar gambar showcase. Letak kat beg kuning tu, offer raya. Kat situ insya-Allah tuan akan nampak sangat tinggi conversion dia. Yang kedua, when kita nak keluar produk baru, mestilah kita kena tunjukkan benda tu adalah benda yang baru. So buat kempen. Buat kempen kat situ adalah kempen launching offer. Tukar kat showcase juga. Saya nak tukar. Launching offer. So saya nak gambar tu ada launching offer kat sebelah. 20 Februari sampai 20 Mac. Beli combo ni dapat something. Tak bagi apa? So tuan tulis kat situ macam saya punya buku tu 500 orang tak awal je. Nanti banyak orang DM lah. Assalamualaikum. Slot ada lagi tak? Saya nak dapat berus.